Tengok zahir Islam pakai kepiyah, pakai jubah, duk les sejik tapi munafik. Tidak. Tapi tak ada hidup oleh ketik dak. Kalau hidup oleh ketik pakai kain kuning tu cerai tok cap. Ni dak. Naik tak siapa Islam, turun tak siapa kafir. Tapi Tuhan tu kafir. Balasan Tuhan teruk sekali orang munafik ni. Sangat dalam Quran kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni bila dia mati esok di akhirat nanti fid darkil asfali, di patak bawah minan nar, daripada neraka. Kita panggil kata orang munafik tu hetok di patak sekali ngakerok neraka. Puak edai, puak icai, puak sumpon, puak li, kuang yu, puak ni dia datang. Orang kafir biasa semua toko ni dia letak. Lek dalam neraka esok dia letak ya, adalah gitu. Tapi orang munafik dia bawah. Tengok no ayat atau teruk tak teruk. Padahal semaya, zahir semaya, tapi hati dia tak comel, munafik. Orang ni nak kena agama. Duk cita-cita duk cari celah untuk nak musnahkan agama. Gapo yang menjadi agama dialah apa panggil duk putablik. Nak jadi selera. Duk jadi tak berjaya buat gapo-gapo dalam Islam dia. Dia puting kau tebus ni siapa tak jadi. Siapa tak jadi. Selera habis pakat tak jadi bersatu sebab dia. Tidak sebab dia. Tu nak ayat ni orang panggil perangai orang munafik. Orang ni nampak zahirnya berlebar Islam tapi hakikat busuk hulak saja oleh dalam. Musuh Islam sebenarnya. Musuh Islam. Hani orang munafik nak ayat banyak di antaranya. Perangai-perangai dia hak Nabi dia royak iza haddasa kadzaba. Kalau dia kecek dia bau malu. Tuan akan piyah dia umrah 4-5 kali dah becek bau. Tidak. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia mungkin janji lalu. Tidak. Janji segar-segar. Tak biasa jadi janji dia. Nak gimana pukul 8, pukul 11 tak hari lagi. Baru tanya kena. Jadi biasa je dia perangai dia dah munafik. Tengok Nabi ya apa ni? Nabi dah royak perangai ya. Wa iza tumina khana. Kalau orang taruh amanah dia khianat tu. Khianat. Orang tak ada amanah. Tidak. Dia taruh gapo di rumah dia, sipir di rumah dia, balah dia. Balah putablik. Kau taruh duit mah ya siap. Taruh 1,000 ya, taruh 100,000 ya dah. Aku bila tengok 80 tadi dah 20,000. Hani perangai orang munafik nak ayat tu. Wala tuan nampak zahir Islam. Duk semaya masuk sejik jadi makmum. Hani nak ayat guna takut bahaya sekali kita. Kadang-kadang buat kita serumur ni kena berdemar lagi. Perangai kita kadang duduk dalam munafik kita. Tak khabar kita. Kita ada bahasa ceridik. Orang ada pakat ke apa kita dah kucah, dah lana. Orang nak buat benda molek kita kucah. Gena, hawa dia pun tak turut kita. Dia pun tak turut kucah. Jangan. Dia benda molek jangan kucah. Kita kena sokong. Kerana kita masuk dalam munafik. Bukan kita lawan dia mana, lawan Allah. Kita lawan Allah, bukan lawan orang tu. Nampak zahir yang kita kucah demo tu, sebenar kita kucah Allah. Ni Allah Taala akan turun ukubah. Nabi tak bunuh orang munafik dulu. Nabi tak bunuh di Madinah di mana? Nabi tahu ramai orang munafik di Madinah dulu. Nabi senara nama sipir di Sayyidina Uthman, suruh sipir. Ni Sayyidina Uthman. Ni Uthman ni nama orang munafik dalam Madinah ni. Tu. Mu jangan tahu ke Sayyidina Umar. Mu jangan tahu pada Umar. Kata tahu dia Umar nanti dia bunuhlah. Jangan wi. Tu nak ayat tu. Nabi kita itu, dia tak bunuh. Dia takut apa? Takut orang nak kecek kata Muhammad ni makan saing. Takut kata Muhammad ni makan saing.
Maka saya nak ke mana? Duduk semaya sekali, pergi situ sekali. Datang-datang bunuh. Pecah orang tu, Muhammad ni makan gue. Tapi dia tak bunuh. Dia tak bunuh sana tu. Dia tak ucapkan dah. Tengok di Madinah dulu. Ketua dia nama Abdullah. Bukan nama sumpan. Bukan nama sumpan muda. Nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tengok. Siapa anak dia sendiri minta nak bunuh pak dia. Minta pada Rasulullah. Nabi tak anuyat. Nabi tak ui jangan. Jangan. Nanti orang kecek kata. Apa Islam gapo anak bunuh pak. Islam gapo bunuh sama saudara duduk semaya sekali di masjid. Ni noyak Nabi kita. Tu noyak. Ni di antara noyak. Banyak sekali orang munafik ni.